Soalan yang pertama. Ketika saya sembahyang sunat tahiyat masjid, penceramah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah saya menyebut sallallahu alaihi wasallam ketika bacaan Fatihah atau ketika baca surah lazim? Adakah sah solat kita? Sekian, terima kasih. Baik. Dia masuk dalam masjid, orang tengah ceramah. Tengah menyampaikan ceramah agama. Okey. Dia pun sembahyang tahiyat masjid. Tengah baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, penceramah kata Rasulullah bersabda. Faham lagi? Jadi bila kita dengar orang sebut Rasulullah, kan sunat kita kata sallallahu alaihi wasallam. Faham? Atau salatullah wa salamuhu alaihi. Okey, maknanya nak khabar sini sunat kata ulama, kalau kita dengar orang sebut nama Nabi, sunat kita tengok. Kalau sedang membaca Fatihah, Fatihah ni wajib muwalat. Apa makna? Tidak boleh diselangi dengan zikir yang lain. Lepas ayat kedua, baca ayat ketiga.